Hai, Assalamualaikum, aku Iki dan selamat datang di channel Iki Teo. So hari ni kita akan tamatkan game bekerja shift malam. Tanpa masa, let's go. Okay guys, so jom kita lanjutkan menjual burger. Day 7. Apakah ini akan menjadi day terakhir kita? Okay. So bos kita tak call hari ni. Jarang-jarang bos tak call. Okay, ada pot list. Hello. We got witness who saw the murder in the park. And the description match the guy you mentioned. He escaped from prison not too long ago. This man is extremely dangerous and could be armed. If you see him again, contact the police right away. For now, I have 2 plate of pancake and 2 coffee. Okay. Mulut apa ni? Gigi pula ni. Apa ni, gusi kini sekarang ni sakit je. Jadi minta maaf kalau berbelit sedikit. Sebab Iki makan kerupuk masa tu. Lepas tu Iki makan kerupuk masa tu, tiba-tiba pula dia serang Iki punya ni, punya gusi. Tertekan lah jadinya. Jadi macam bengkak lah sikit. Aduh lah. Okay, so kita kena ambil pinggan. Ambil pancake yang jatuh ni. Cepat-cepat sebelum dibasi guys. Angkat ini akan jadi hari terakhir. Sebab dah 7 hari ni guys. Okay, kita letak pancake ni. Okay. Lepas tu nak kopi. Satu lagi kopi. Okay, kita tunggu. Sudah jadi. Thank you. It is for you. Terima kasih. Okay, kita ready-readykan kopi guys. Jarang-jarang ada customer lagi. Hello. Hey man, a lot of creepy people around here. I saw a clown the other day. He have a big smile on his face. I complain first. Could I have salad, nugget, fries and soda? Okay, banyak betul lah order kali ni. Semakin banyak menu semakin pening kita nak buat. Salad. Susah lah kali ni kita nak bercakap guys. Dia rasa macam tak selesa mulut Iki ni guys. Dia nak apa tadi? Tomato. Tomato nak lettuce. Okay, kita letak tomato ni. Itu saja. Lepas tu nak fries dengan nugget. Nugget. Itu fries. Okay, ready angkat. Alamak. Takut Iki boleh buat mistake kali ke berapa tu. Boleh pula tak kena. Do you know the buffering drink dot in this option? I'll away from the creepy. Here you go. Okay. Akhirnya bos kita menelpon kita guys. Hello. UN is near. Accept your fate. Bukan bos kita lah guys. Siapa tu yang telefon? Scammer tu guys. Hello there. Give me 2 set of egg and sausage and burger and some onion ring. Susah lah nak buat egg dengan sausage ni. Aduh.
dengan mulut Iki ni yang tak selesa ni. Rasa kasar. Okay, Iki akan buat sebaik mungkin tomato cheese ketchup. Kita ambil cheese. Cepat. Ush. Mana pisau? Pisau letak mana pisau ni teh? Okay. Ambil ni. Onion ring. Tomato. Alamak, lupa letak kecap lah guys. Kita lupa. Kenapa lah Iki ni? Fokus. Aduh kau ni. Kecapnya lupa. Boleh pula tu lupa letak kecap. Kan ada membazir masa tu. Aduh lah. Nah. Tomato. Jika letak lettuce ni. Astaga. Okey, bagi kiwak dulu semula ya. Okey, dah jadi akhirnya. Aduh. Okey, nak onion rings. Kita buat onion rings guys. Alang-alang janganlah, kita takut tak sempat. Okay, kita angkat sup, taruh, lepas tu sausage. Kita ready pinggan. Mana pisau? Okay. Cepat. Jangan pergi goreng lah. Cepat sebelum hangus. Okay, nice. Okay, ambil balik. Kita letak kat sini. Okay, lepas tu kita ambil telur 4. Nice, kena 2 biji lagi guys. Kena 1 lagi. Dah goreng tu. Aduh, kita tampak. Okay, siap. Ambil pinggan, jeruk, telur. Ambil sausage. Aduh, Iki paling malas nak buat egg dan sausage ni. Susah. That a lot. Look guys. Okay, I'm going to name the part every sign incident. His face is all over the news. I hope I don't see him on the way home. You go. Oh, susah Iki nak bercakap guys. Tak sedap. Okay, kita tunggu customer. Apakah ada tutup lampu? Allahu Akbar. Bukan tutup lampu. Keluar dekat apa tu yang namanya, pengudaraan. Give me a burger, fries, salad and coffee. Okay, burger tu banyak juga. Salad, kita buat salad sebab salad paling senang. Kita ambil mangkuk. Mana mangkuk? Okay, dia nak apa tadi? Dia nak tomato onion. Tomato on onion. Alah. Dengan acuan pancake tu sekali kerana rice. Alah, tak kenalah pula. Aduh. Raw burger. Kamu.
Ambil ni, ambil cedok. Terus lepas tu ambil roti. Burger, tomato, onion. Lepas tu nak lettuce, cheese. Cheese dah habis ke? Cepatnya habis. Bukan cepat habis. Tadi kamu buat banyak kesalahan. Ya. Habis macam tu je cheese kita. Lepas tu dia nak mustard. Okay. Nah, terima kasih. Thank you. Keep the change. Okay, so far so good. Tadi kita terkena jump scare kat sini je. Tapi kita tak sempat tengok full. Mana kita tahu keluar kat situ, guys. I like to order fries, nugget, onion ring and salad please. Makanan ringan aja, guys. First kita buat salad. Sebab salad paling senang dekat dunia ni. Lepas tu mana pisau Iki? Pisau mana pisau? Pisau hilang ni lah pisau. Cuk. Okay, you nak ini, nak lettuce, onion, tomato. Lettuce, onion. Okay dah. Lepas tu nak 3 macam. Kita ambil fries dengan nugget dulu. Dengan nugget. Okay, kita tunggu masak, guys. Okay, nice. Kita ambil. Nak kak ambil sambuk cantik. Lepas tu ambil lagi sambuk, cantik. Lepas tu ni onion ring, betul tak? Betul. Terima kasih. Keep the change. Okay, setakat ni tak ada masalah. Jalan seperti yang dirancang. Halo badut. Halo. You know what the father so to me, a wise man can play part a clown, but clown can play the part of the wise man. I miss him a lot. He was a smart man. Give me a nugget fries and 2 BN. 2 BN. Awak jatuh. Ambil BN jatuh ni. Lepas tu nak fries and nugget. Fries and nugget. Okay, bagi Iki lah. Iki lebih suka kentang goreng. Nombor 2 tu nugget. Dan terakhir barulah onion rings. Sebab onion rings Iki tak terlalu suka. Sebab onion ring kan bawang. Iki tak suka, guys. Thanks man. See you around. Sama-sama bang. Okay, apakah kita akan lanjut di day 8? Tutup lampu lah pula. Iki takut lah, guys. Bismillah. Seru lagi ni, guys. Turn around. Iki nak apa? Iki nak pisau ke? La ilaha illallah. Nice. Pandai Kim gocek, guys. Lepas tu apa jadi, guys? Kita call. Halo? Bunyi macam polis kot. Tamak, guys. Akhirnya. Kita tak tahu cerita macam mana, tapi have fun lah, have fun. Good. Ujung-ujungnya yang orang yang tak bayar tu nak datang nak bunuh kita. Nasib lah Iki cepat menggocek, pusing-pusing. Ambil pisau. Awal-awal tu Iki dapat ada apa? Iki dapat bungkusan kentang goreng. Dah dapat Iki lepo. Lepas tu Iki pusing semula. Dapat pisau, Iki tucuk dia. Anjay. Dan macam tu lah pengakhiran cerita untuk shift malam bagi Iki. Nice game, good game.
Iki tak tahu sebenarnya jalan cerita dia macam mana. Tapi yang Iki tahu tu, orang yang tak bayar tu dah datang nak bunuh kita. Nasiblah Iki sempat menggocek-gocek. Walaupun Iki salah menggocek. Dapat bungkusan kentang goreng bukan pisau. Nasiblah Iki pusing sekali lagi dapat. Cuf. Lepas tu polis pun datang dan tamat. Okay. Iki rasa itu saja untuk video pada hari ini. Dan jangan lupa subscribe dan like. Itu akan sangat membantu Iki untuk buat video yang lebih menarik. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye.